Duit raya nak simpan emas. Parent dah lama rancangkan tahun ni nak simpan duit raya anak dekat mana ya? Kalau tahun sebelum ni mungkin anda simpan duit raya anak dalam ASPN, tabung haji, ASB dan sebagainya. Tahun ni tukarkan simpanan dalam bentuk emas. Daripada duit raya habis beli mercun, beli mainan yang tak sampai 3 jam dah rosak, adalah lebih baik untuk tuan puan buat simpanan emas untuk simpanan jangka masa panjang mereka. Sekurang-kurangnya, nanti bila anak-anak nak sambung belajar, boleh fungsikan balik emas yang anda simpankan untuk mereka ini. Persoalannya sekarang, boleh ke anak-anak ni nak simpan emas? Jawapannya, dia boleh dengan kaedah Account Gap Junior. Sesuai untuk anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Konsepnya sama seperti akaun emas gap dewasa, yang mana boleh menabung serendah RM100. Anda kata cukup gram emas, anda boleh keluarkan emas fizikal pada bilik biasa dan pegang di tangan anda sendiri. At least nanti anak nampak emas yang anda simpankan untuk mereka. Berbaloi simpan emas ni kerana anak lambat lagi nak gunakan duit mereka. Kalau kita tengok sejarah 20 tahun yang lalu, sekitar 10% lah kenaikan. Malah dalam tempoh 1 tahun yang lalu, emas dah naik lebih daripada 50%. Jadi anda rasa untung ke rugi simpan emas ini? Jadi buat parent yang simpan emas untuk anak-anak, boleh mulakan dengan akaun Gap Junior. Satu anak, satu akaun Gap Junior. Kalau parent nak buka akaun emas untuk diri sendiri pun, boleh, tak jadi masalah. Caranya bagaimana? Boleh saja tekan button sign up ataupun hubungi saya. Saya akan bantu tuan-puan untuk bukakan akaun emas Gap untuk diri sendiri ataupun untuk anak-anak tuan-puan juga. Follow saya rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan. Design your future with Kun.